Kalau kau kenal jenama ni sebagai handphone, kau orang tua. Tapi kalau kau tak tahu yang dia ni ada jenama handphone, okeylah, kau muda. Tiba-tiba jenama ni keluarkan pula benda lah ni, Bluetooth earphone. Model kali ni dia datang tegak-tegak, simple-simple macam telur masin. Nak cas pun senang geng, Type-C cocok je kat belakang ni. Jom kita tengok earphone dia macam mana. Kepala aku bila tengok earphone macam ni, aku teringat lah abang-abang bodyguard. Macam yang tengah aku pegang ni, yang belah kanan, gaya pakai dia selit je kat telinga, jadilah lebih kurang macam tu. Kau nak bawa bersukan pun kira boleh juga, tapi intinya kena ada handphone lah, nak dengar lagu kan. Dia siap claim babe, benda lah ni waterproof IP54. Ini yang dia claim, waterproof IP54, bukannya keseluruhan casing ni tau. Kalau keseluruhan casing ni IP54, punyalah tak logik tempat charger ni terbuka, terbontang macam ni. Pada akulah, barang nak sedap biasanya akan mahal. Barang mahal kadang-kadang sedap, tapi hari ni harga dia biasa-biasa dan bunyi dia kira okey. Tak buruk, tak adalah terpaling sedap. Nak buat dengar lagu, okey, takkan puas sangat. Tapi kalau setakat nak guna untuk phone call, untuk online meeting, sayang dia tu lah, dia punya speaker tak berapa power untuk kalau nak bandingkan dengan jenama lain macam Anchor contohnya. Tetapi pakai dia ni boleh selesa. Artinya kau boleh pakai dia untuk satu jangka masa yang panjang dan lama. Tentang sini pula, dia bukannya cocok ke dalam lubang telinga, tetapi dia tergantung. Jadi kau akan selesa lah. Ini bila dah full charge, sekali guna boleh pergi 5 jam. Tapi kalau kau pakai cas pakai, boleh pergi sampai 40 jam. 5 jam santai-santai, 40 jam santai-santai. Okey kan? Macam aku sorry lah, aku tengah cakap aku tak pakai translate bahasa ni. Bahasa aku mudah je. Happy wife, happy life.